Terlebih dahulu pada blok yang pertama ni, sebelum kita detailkan lagi perbahasan taranum dan tajwid, kita masuk dulu tadabbur ringkas. Untuk hari Sabtu ni tadabbur ringkas insya-Allah berkenaan dengan surah Al-Waqiah yang kita akan masuk ini insya-Allah. Jadi kita nak masuk ayat pertama sampai ayat yang ke-7 hari ini, bermakna kita kena lihat dulu mukaddimah penting surah Al-Waqiah ni. Saya nak ketengahkan satu hadis yang begitu penting untuk mentadabburi surah Al-Waqiah ni. Ketika satu ketika Abu Bakar pernah kata dekat Rasulullah, "Ya Rasulullah, qad shibta, telah beruban kamu, telah beruban rambut kamu." Abu Bakar kata. Maka apa jawapan Nabi? Nabi kata, "Syayyabatni Hud wa akhawatuha." Nabi kata yang telah menyebabkan uban kepala aku ni, rambut aku uban ni adalah surah Hud dan juga saudara-saudaranya. Jadi ahli ilmu bincang dalam riwayat-riwayat yang lain, apa saudara surah Hud ni? Antaranya surah Al-Waqiah yang kita nak masuk ni, surah Mursalat, surah Amma Yatasaalun. Jadi kita dapat memahami sebahagian surah dalam Quran ni menyebabkan Nabi beruban, Ustaz. Kerana apa? Kerana kesamaan surah-surah yang kita sebutkan tadi ni, ahli ilmu kata membicarakan tentang hari kiamat, Ustaz. Tentang dosa, iaitu tentang azab Allah, menyebabkan Nabi bimbang, Nabi fikir panjang, beruban rambut Nabi. Sebab tu Ustaz menarik, sebahagian ahli ilmu kata para isteri ni, kalau boleh jangan sentiasa bagi stres kat suami ni, takut cepat uban. Ya. Sebab memang kita kata antara salah satu faktor. Dia mungkin banyak faktor kan, genetik dan sebagainya, tapi salah satu faktor berdasarkan hadis ni, Nabi sendiri yang jawab dia diubani dengan surah-surah yang berkaitan dengan peristiwa kiamat dan sebagainya. Jadi surah Al-Waqiah ni pun sebenarnya nama Al-Waqiah tu adalah salah satu nama hari kiamat. Dan setiap nama hari kiamat mewakili makna-makna dia. Kan kita biasa panggil hari kiamat ni Yaumul Qiyamah ataupun Yaumul Akhirah. Kerana makna dia Yaumul Akhirah itulah destinasi yang terakhir. Akhirah tu destinasi terakhir, tak ada yang selepasnya dah. Yaumul Qiyamah. Kenapa kita panggil Qiyamah, Ustaz? Dia daripada Qiyam. Qiyam ni kerana semua manusia berdiri menunggu keputusan Allah. Di padang mahsyar yang begitu dahsyat tu, tak ada seorang pun berani duduk, tak ada seorang pun berani berbaring, melainkan qiyam, berdiri. Sebab tu nama dia Qiyamah. Dan nama Qiyamah ni banyak, antaranya Waqiah. Jadi kita tanya, dari sudut tadabbur, Ustaz, apa maksud Waqiah? Waqiah satu hari yang Nabi daripada waqa'ah, iaitu satu hari yang pasti terjadi. Ada dua pandangan. Satu ahli ilmu kata Waqiah ni Allah nak menunjukkan hari kiamat tu satu hari yang pasti terjadi. Kerana musyrikin Mekah tak percaya hari kiamat. Pandangan yang kedua kata Al-Waqiah ni makna dia iaitu peristiwa-peristiwa yang dahsyat pasti terjadi. Ketika bermula daripada kebangkitan lagi. Kita bangkit daripada dalam keadaan tidak berpakaian, tidak berselipar kan, tidak bersandal, berkaki ayam saja, tidak berkhitan. Bermula daripada situ pun peristiwa-peristiwa yang dahsyat pasti terjadi. Itu maksud Al-Waqiah, ada dua pandangan. Jadi kalau kita masuk, sebab Ustaz kita hari Sabtu ni tak sempat nak masuk satu persatu, Ustaz. Kita nak fokus tajwid dan taranum. Jadi kita baca sebitas lalu saja. Kita tengok macam mana Allah cuba cerita tentang peristiwa hari kiamat ni. Idza waqa'atil waqi'ah, apabila terjadi ni hari kiamat. Laisa li waqa'atiha kadhibah, terjadinya kiamat itu tidak dapat didustakan lagi. Ayat yang ketiga, khafidatur rafi'ah, kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain. Antara peristiwa yang pasti terjadi hari akhirat, ahli ilmu, ahli tafsir banyak menafsirkan ayat ni, boleh jadi orang yang di dunia hidup dia rendah, dipandang hina, di akhirat tingkatan dia tinggi. Boleh jadi di dunia orang yang kehidupan dia tinggi, dipandang hebat masyarakat, tapi boleh jadi di akhirat dia rendah. Sebab tu Allah kata kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain di akhirat. Bermula ayat yang keempat, Allah masuk dah tentang peristiwa bagaimana permulaan nak berlakunya kiamat. Idza rujjatil ardu rajja, apabila bumi digoncangkan sedahsyat-dahsyatnya, wa bussatil jibalu batha, dan gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya, fakanat haba'an mumbatha, maka jadilah ia debu yang bertebangan. Saya rasa cukup sekadar ni untuk tadabbur ringkas kita. Kita nak rehat dulu seketika, sedang penonton sekalian. Kembali selepas ini dalam Quran 114, cintai dan fahami Al-Quran.